Dulu bukan saja kita pembangkang, tapi kita pembangkang yang miskin. Kita pejabat pun tak banyak. Kita ada berapa lama lagi ni sebelum mengundi ni? Sebulan? Sebulan mati aku nak berkempen sebulan lagi. Saya kalau ikut, kalau boleh esok pun dah nak mengundi dah. Sebab penat kempen tu satu, penat duk berlawan ni satu lagi. Tapi alhamdulillah saya tengok dalam 1-2 hari ni dia dah makin reda. Dalam seminggu yang lepas awal-awal tu dia banyak kawan gaduh dengan kawan ni, duk bergaduh dekat social media, gaduh kat WhatsApp kan. Jadi sekarang ni nampak lebih tenang. Jadi jangan suruh saya bakar lagi lah. Saya bakar awal-awal je lah. Malam ini kita lebih tenang. Dan saya memang dah lama tak datang Temeloh dan Pahang. Ini saya mengaku. Saya ingat dulu-dulu banyak, kalau yang muda yang tak biasa dengan amalan kempen PKR dalam pemilihan kita, dulu-dulu kita kempen ni tak pakai dewan pun. Kita pergi, tak, kalau Abang Bustamin dia ingatlah, sebab saya dulu pernah pergi ceramah dekat Felda, kat Maran. Saya buat kereta seorang, lepas tu tayar saya pecah kan. Lepas tu saya tak boleh telefon siapa-siapa, aku tidur dalam kereta tepi jalan. Nak tunggu telefon dia tu, saya ingat pagi esok tu bawa telefon dia. Dulu kita berkempen untuk yang muda-muda lah, dalam parti lah. Dulu bukan saja kita pembangkang, tapi kita pembangkang yang miskin. Kita pejabat pun tak banyak, apatah lagi nak ada dewan. Zaman itu tak ada ni mic, live telecast, screen semua ni tak ada. Saya ingat yang 2010 pemilihan, saya datang Temeloh. Masa itu kalau kita kempen pun kat rumah-rumah orang je. Masa itu rumah arwah Haji Suhaimi. Siapa yang mungkin ramai tak kenal lah, dulu Haji Suhaimi dulu dia aktivis Felda. Antara aktivis Felda yang paling awal dalam parti. Kita pergi ceramah dan jumpa dekat rumah saja.